Okey, saya mau. Leni kahwin berada di Said Homestay. Leni kahwin nak tunjuk konsep belakang ni. Homestay harga mampu milik. Jom, check it out. Okey, saya mau. Leni kahwin berada di bilik yang berharga 200.5. Mari masuk dalam tengok. Ni ruang tamu kita. Ruang tamu di Said Homestay. Okey, saya mau. Di ruang tamu pun kita ada katil kok. Katil ekstra. Takut. Terlebih orang tak cukup katil. Tidur dulu lah kan. Okey, kita ada master bedroom. Master bedroom dia agak besar. Katil besar. Ada cermin janggut. Aircon pun ada. Kaca. Ni. Bilik hari. Ada. Besar. Okey, ni bilik nombor 2 dia. Aircon ada. Katil queen. Luah. Saya kok boleh tidur 2 orang. Satu lagi, kalau orang duduk luar tak tahu siapa, boleh ngita. Nampak ni? Ngita dulu. Siapa tahu? Okey, ini bilik nombor 3. Sejuk. Katil pun katil queen. Ada. Peti pun ada. Pak gosok pun ada star rekor. Kalau saya ada khusus sini tak, nak gosok baju, tak bawa star rekor. Ada, kita sedia. Pula tak pasal, pandai tak panas. Meja makan berkapasiti 6 orang. Sah. Tami Aisyah? Bentar. Tengah masak tami. Dapur pun kita ada tekmung. Pandai. Tekmung. Nasi kuku ada. Water heater ada. Blender pun dia sedia, Cik Bro. Nak masak, boleh. Sedia baik-baik ada. Masak apa ini? Okay, Semu. Kita ada bilik air luar dan juga jambil luar. Pasal apa dia untuk suku gini? Tak seribu. Seorang nak berak, seorang nak mandi. Kita boleh masak. Beres. Mari pakak mari, bawa bini anak jalan. Ranti puas hati, dia tu demo rasa suka.